Ada orang kata jangan simpan emas sebab apa? Emas ini dia tidak memberikan dividen. Benar ataupun tidak dakwaan ini, saya akan kupaskan di dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Bayi Hakim Muhammad, pembimbing dan juga penyimpan emas yang aktif sejak tahun 2018 sehinggalah ke hari ini. Ada orang kata kalau kita simpan emas tak bagus sebab apa? Emas tidak memberikan dividen. Kali dengar macam bagus sebab apa? Ada aset-aset lain seperti simpanan tabung haji ataupun ASB, semua itu memberikan dividen. Jadi kalau kita dengar aset emas ni tidak memberikan dividen, kita akan rasa macam wah, teruknya emas ni kenapa tak berikan dividen? Kenapa simpanan duit dalam ASB dan juga tabung haji boleh je berikan dividen? Okey, ini adalah salah satu mitos. Anda semua sebenarnya berada di dalam playlist saya yang kedua, iaitu mitos-mitos tentang emas. Ada orang ingat simpan emas ini macam kita simpan duit dalam bank. Nanti setiap tahun apabila harga emas naik, maka dividen akan diberikan kepada kita. Masalahnya benda ini tidak betul. Ini kerana emas ialah aset yang tidak memberikan dividen. Jadi keuntungan daripada emas kita akan dapat melalui mana? Jawapannya ialah melalui satu sahaja, iaitu kenaikan harga emas. Iaitulah dengan buy low sell high, beli harga murah, jual ketika harga mahal. Daripada situlah kita akan dapat keuntungan dengan simpanan emas ini. Jadi, berapakah peratus keuntungan emas? Dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini, emas telah pun menunjukkan prestasi yang sangat bagus, iaitu secara purata memberikan kenaikan harga sebanyak 10% setahun. Dan untuk tahun lepas sahaja, emas menunjukkan kenaikan sebanyak lebih kurang 40% dalam masa 1 tahun. Jadi, kalau anda beli emas pada 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kemudian jual pada hari ini, anda telah pun akan dapat untung. Sebab itulah, emas ini dia adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Bukan untuk beli hari ini jual esok, ataupun beli bulan ini jual esok, tetapi untuk disimpan bertahun-tahun, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas, tetapi lebih lama simpan sudah tentulah lebih bagus. Dan kalau kita tengok dalam jenis-jenis aset juga, aset ada banyak jenis. Ada aset untuk pertumbuhan, ada aset untuk penambahan nilai, dan ada juga aset untuk perlindungan nilai ataupun safe haven. Dan emas sebenarnya jatuh ke dalam kategori yang ketiga inilah, iaitu sebagai aset sebagai perlindungan. Sebab apa? Kalau kita simpan emas, sebenarnya kita sedang menyimpan nilai. 1004 tahun lepas, saya bagi contoh, satu dinar ini boleh membeli seekor kambing. Okay? Pada zaman Rasulullah, satu dinar boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. Dan pada hari ini, setelah berlalunya 1400 tahun, satu dinar yang mana berat dan juga keturunan yang sama, hari ini telah bernilai lebih kurang RM2,000 dan masih lagi boleh membeli seekor kambing. Cuba bayangkan kalau kita simpan duit sahaja. Kita simpan RM1,000 pada 10 tahun lepas, nilai RM1,000 tersebut sudah tidak sama dengan RM1,000 pada hari ini. Sudah tentulah barang-barang telah pun naik dan kita tidak boleh membeli barang yang sama walaupun nombor dan angkanya masih sama. Sebab itulah emas ini dia jatuh ke dalam kategori sebagai safe haven ataupun sebagai perlindungan nilai. Kalau anda semua selama ini tolak untuk mula simpan emas kerana tengok emas ini tidak menggiurkan sebab tidak bagi dividen, cuba fikir sekali lagi, adakah tempat yang anda simpan memberikan dividen itu konsisten memberi dividen mengatasi kejatuhan wang ringgit dan juga inflasi? Sebab kita kena ingat, walaupun dividen ada, kita juga terkena dengan inflasi. Jadi kalau anda belum ada lagi simpanan emas dengan public gold, tengok saja video description di bawah untuk anda cari dan tahu cara macam mana untuk bermula simpanan emas. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, cuba tekan like, subscribe, komen dan juga share supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat, dan cuba komen di bawah berapa gram yang anda plan nak simpan sebenarnya. Saya nak tahu supaya saya boleh bantu anda kepada langkah-langkah yang keseterusnya. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.